Asal keluar je segala fail Jeffrey Epstein, ramai pun pakat minta saya ulas. Jujurnya isu ni agak panjang dari segi timeline. Sebab tu agaknya boleh termuncul pula fake news kononnya COVID-19 tu dah pun dirancang daripada awal. Maka jom kita sama-sama tengok. Epstein pertama sekali mula menceburi bidang kewangan pada tahun 1976. Dari sini dia membina nama di pesada dunia. Cuma ada suatu masalah kalau kita tengok betul-betul. Epstein drop out daripada universiti. Dia tak pernah ada latihan kewangan, dia tak ada lesen chartered financial analyst pun. So kebangkitan dia ni bukti di sebalik pepatah, nak berjaya kat dalam hidup ni kena ada usaha, kena ada semangat, tapi yang paling utama sekali kena ada kabel. Epstein masuk dalam Bear Stearns pada tahun 1976 tu melalui kabel. Dia sangat faham benda ni. Dia pergi satu demi satu orang yang ternama. Dia kenal John Mitchell, yakni peguam negara Amerika Syarikat semasa zaman Richard Nixon. Dia kenal Adnan Khashoggi yang jadi orang tengah transfer senjata Amerika dari Israel ke Iran. Dia bergambar dengan Larry Summers, dia bergambar dengan Bill Gates, dia bergambar dengan Woody Allen dan dia bergambar dengan Steve Bannon. Dia menghimpit JP Morgan Chase Bank sampai jadi klien yang besar selama bertahun. Bila JP Morgan putuskan hubungan, dia bawa perniagaan advisory dia tu ke Deutsche Bank hingga tahun 2018. So to put it simple, kerja dia memang kabel dan kabel sampai mampu membina harta sebanyak $560 juta. Tapi punca orang kenal dia sekarang ni bukan sebab ni. Sebaliknya, masa sama dia bina karier kewangan ni, dia di sebalik tabir banyak buat kerja yang sangat tak elok. Pekung dia londeh pada November 2004 apabila polis kat Palm Beach, Florida dihubungi. Waktu tu polis dah tahu yang perempuan bawah umur dibawa masuk keluar rumah Epstein. 4 bulan kemudian, seorang wanita menghubungi polis Palm Beach bagi tahu yang anak tirinya dibawa ke rumah Epstein. Umur anak tiri tu 14 tahun. Memang untuk tujuan, korang boleh faham sendirilah. Dari sini polis memulakan siasatan yang senang kita kata inilah titik kejatuhan Epstein. Nak mudahkan cerita, Epstein run kegiatan pemerdagangan dengan meja urut boleh lipat gini ditemui kat rumahnya pada tahun 2005. 30 Jun 2008, Epstein mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 18 bulan. Itu atas kertas je lah. Hakikatnya dia letak dalam penjara yang mewah, ada televisyen siap. Dia meringkuk dalam penjara pun selama 13 bulan je. Ini pendedahan pertama. Of course it's not fair. Timing reputasi dia dah pun rosak, tapi tahun 2019 Department of Justice Amerika Syarikat dan Daerah Selatan New York mula membawa tuduhan sebab ada bukti yang lebih banyak. Jadi sinilah titik kejatuhan terakhir dia. Semasa dalam tahanan lokap tu pada 10 Ogos, Epstein ditemui tak bernyawa dah. Tahun ni yang punca konspirasi meledak bukan main. Atas kertas dia ambil nyawa sendiri, tapi kepercayaan orang ramai lain. Dia dipadamkan sebab nak tutup cerita. Kita tak dapat nak memperlekehkan kepercayaan ni tau. Epstein sepatutnya diletakkan kat dalam lokap yang dipantau setiap 30 minit. Lokap dia tu pula patut ada cellmate tahanan lain yang share sekali. Tapi menariknya 9 Ogos tu tahanan lain memang ada, tapi dibawa ke tempat lain tak diganti. Epstein keseorangan malam tu, tapi dia sempat jumpa lawyer dia dalam keadaan yang okey. CCTV kemudian mendedahkan yang 2 guard bertugas gagal buat pemeriksaan 30 minit tu sepanjang malam. Last dia orang check adalah 10.30 malam. Dua-dua tu siap tidur kat meja mereka selama 3 jam at least. And here's the best part, 2 CCTV duk ada kat depan lokal Epstein malam tu tak berfungsi. Satu lagi kamera tu pula ada video tapi dah rosak. Lalu Epstein ditemui tergantung pada 6.30 pagi 10 Ogos. Sangka can of worms ditamat kat sini? Nah, tak stop kat situ. Dah officially Epstein ambil nyawa sendiri. Protokol penjara mewajibkan kes dia ni dilayan macam jenayah BUNUH. Dia orang tak ikut protokol tu. Dia orang keluarkan MAYAT dia tu melanggar protokol pertama. Dia orang tak ambil gambar keadaan dia ditemui tu pun. Ini pun satu lagi pelanggaran protokol. Jadi on paper kita dapat dia buat sendiri. Kepercayaan orang ramai not so much. Puncanya adalah siapa Epstein kenal tu, siapa kabel dia. Saat isu Epstein ni didedahkan je, 2 nama yang saya ingat dikecohkan. Pertama, putera Andrew, adik Raja Charles. Dia ni susah sangat nak ditepis sebab gambar ni. Perempuan dalam gambar tu adalah Virginia Giuffre. Ketika umur 14 tahun, dia duduk dengan ayahnya yang bekerja kat Mar-a-Lago. Melalui ayah dia, Virginia dapat kerja kat Mar-a-Lago tu. Dan waktu usia masih lagi bawah umur tu lah dia berjumpa Epstein dan mula dimangsakan sampai ke tahap 3 kali dibawa jumpa putera Andrew. Stop kejap. Hafal nama tu.
Mar-a-Lago. Sambung cerita. Dalang utama kegiatan Epstein ni adalah Ghislaine Maxwell. Dia ni yang cari mangsa, dia ni yang hantar, dia ni yang manage segala infrastruktur tu. Sebab tu bila jatuh je Epstein, Ghislaine kena hukuman penjara 20 tahun. Kegiatan putera Andrew tu pula terbenam lama sampailah tahun 2014. Waktu ni pekung Epstein dah terlondeh. Virginia secara terbuka bagi tahu macam mana dia dibawa jumpa Andrew. Of course Andrew nafikan sebarang penglibatan, tapi kontroversi ni terlalu besar, terlalu obvious dan terlalu tak boleh dinafikan sampai Andrew bersara daripada kegiatan diraja pada Mei 2020. Waktu ni Epstein dah pun dihumban ke alam barzah lah. Tahun seterusnya Virginia summon Andrew kat New York. Tapi pada 15 Februari 2022 Andrew mencapai kata sepakat dengan Virginia nak settle benda ni kat luar mahkamah yang include bayaran. Katanya mencecah $16 juta. Charles pinjamkan sejumlah yang besar yang Andrew kena bayar balik dengan cara menjual chalet dia tu dekat Switzerland. Tapi ada juga laporan yang mengatakan Andrew bayar sikit je kat Virginia. Rakyat UK pun marah, dia orang nak tahu sama ada duit cukai mereka tu diguna ataupun tak untuk bayarkan benda ni. Perdana Menteri Boris Johnson tak mahu jawab dengan jelas. Pihak Perbendaharaan Negara sekadar cakap no public money has been used. Dia cakap gitu je. Dan Virginia Giuffre meninggal dunia pada 25 April tahun lalu ketika berusia 41 tahun. Korang siasat sendirilah macam mana dia meninggal. Sangat pelik, sangat bermisteri, sangat fishy. Sesuatu adalah ikan. Something is fishy. Sekarang kita kembali ke Mar-a-Lago yang saya suruh korang ingat tu. Siapa pemilik villa ni? Donald Trump. Trump mengenali Epstein seawal 1980-an lagi, siap kunjung mengunjungi rumah masing-masing. Rekod pesawat mengesahkan yang Trump banyak kali terbang guna jet peribadi Epstein sekitar 1990-an. Dan Epstein openly cakap yang Trump kali pertama dengan Melania Knauss kat dalam jet peribadi dia. Trump kemudian berkahwin dengan Melania yang sekarang menjadi First Lady United States of America. Tapi Trump katanya bergaduh dengan Epstein sekitar tahun 2004 dan completely tak berhubung dah. 1980 tu walau bagaimanapun dengan 2004 tu adalah tempoh yang sangat panjang. Trump menafikan sebarang penglibatan. Cuma dia sebagai presiden, dia cuba sehabis mungkin nak menghalang pelepasan fail-fail pasal Epstein yang diperam Department of Justice. Epstein pernah mengaku yang email-email dia tu boleh merosakkan reputasi Trump. Seolah-olah macam Trump ada reputasi lah. Epstein berkata Trump berjam-jam bersama Virginia Giuffre. Epstein berkata Trump ni anjing yang tidak menyala. So rakyat Amerika pressure kerajaan Amerika Syarikat dedahkan fail Epstein ni. Republicans berpakat kata kalau betul ada benda buruk pasal Trump dalam tu, mesti Joe Biden dah dedahkan semasa memerintah kan. Tapi alasan ni tak diterima, malah Republicans sendiri terbelah. Republicans ni sebenarnya dia orang tahu betapa ceteknya pemikiran penyokong dia orang. So kenapa Biden tak dedahkan? Sebab Epstein Files ni bukannya jutaan muka surat kat dalam satu file semata-mata. Epstein Files adalah dokumen-dokumen yang bertebaran habis daripada simpanan Department of Justice ke simpanan mahkamah-mahkamah persekutuan kat negeri-negeri tertentu ke simpanan polis-polis kat negeri-negeri tertentu. Yang mana seorang presiden tak boleh nak dedahkan secara unilateral. Satu lagi, Epstein Files dah pun dikunci. Secara rasmi benda ni dipanggil sealing daripada 2006 ke 2007 sampailah 2015 sampailah 2019. Unsealing berlaku antara 2020 hingga 2024. Tu pun secara terhad, secara tertutup, secara terkawal kat mahkamah. Bermakna 2024 tahun terakhir Biden, tahun pilihan raya, barulah fail-fail tu boleh didedahkan. Tu pun perlu kelulusan Kongres yang guess what? Republicans kawal sejak midterm election tu lagi. Midterm election 2022. Sekarang presiden adalah Republicans, Kongres pun Republicans. Trump berkuasa nak dedahkannya. Dia awal-awal tak nak. Dia buat macam-macam helah sampai isu Ukraine, isu Greenland, kemudian isu Iran dalam usaha nak kaburi pemikiran tutup cerita Epstein yang of course gagal segagal-gagalnya. Pada 18 November 2025, House of Representatives meluluskan Epstein Files Transparency Act yang kemudian dihantar ke Senate. Esoknya dah lulus, dah settle kat Kongres. Trump pun menandatanganinya. Jadi kerajaan Amerika Syarikat melepaskan fail-fail Epstein, tapi banyak ayat dah pun dihitamkan. Ada ratusan muka surat habis dihitamkan, redaction, sebab tak nak dedahkan kandungan dalamannya tu. So sekarang sebanyak 3.5 juta muka surat
surat dah pun didedahkan Department of Justice. Total ada 6 juta muka surat. Bermakna ada jutaan yang mereka tengah review nak buat redaction, nak hitamkan supaya maklumat-maklumat tak terdedah. Bermakna Trump ternyata selamat sampai sekarang sebab tak ada data solid boleh diguna nak bawa dia ke mahkamah. Lebih-lebih lagi pula dia ada presidential immunity kan. Cuma pendedahan terkini memang buka pekung ramai yang lain asal didedahkan je. Menteri Luar Negeri Slovenia dan juga ahli parlimen Hartlepool kat United Kingdom adalah antara figura yang kena letak jawatan. Memang ada nama lain yang sekadar muncul gitu-gitu je kat file Epstein. Malah nama Elon Musk pun muncul. Sekadar muncul tak bermakna ada penglibatan lah kat dalam kegiatan jenayah dia tu. Tapi selagi file tu tak didedahkan secara total, tak complete, kita takkan tahu kes ni secara hujung pangkal. Kita akan tahu kadar apa yang didedahkan je lah. Dan video ni tak boleh cover setiap inci, setiap liku Epstein Files. Hanya isu utama sahaja. Isu utama yang mana perbincangan global, isu-isu global dibincangkan kat dalam Epstein Files tu. Antara benda yang di-emailkan sana sini adalah berkaitan dengan kesihatan, yang contohnya email ni digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menyemai suatu konspirasi kononnya COVID-19 tu telah pun dirancang. Tetapi kalau baca dalam email ni, tak ada pun mention COVID, tak ada pun mention apa-apa berkaitan dengan pandemik yang melanda dunia, melainkan pandemic simulation ni, yang mana itu adalah satu perkara biasa dalam dunia kesihatan. Dia orang simulate sesuatu keadaan menggunakan data-data sedia ada supaya dapat bersiap siaga merintangi sebarang pandemik. Hujung pangkalnya, dari segi kegiatan jenayah Epstein tak dapat nak kaitkan dengan Donald Trump. So itulah dua figura yang mostly affected kat dalam file Epstein ni. Andrew yang dah pun terkujur dan Donald Trump yang masih lagi duk ada kat pesada. Kalau korang suka ulasan gini, jemput subscribe dan tekan butang like supaya video ni kita dapat push ke orang-orang lain.